Pembelajaran dunia sunni ni orang jadi ustaz, memorize, tak ada analytical thinking, pemikiran yang tidak relate dengan masyarakat. Mereka ni hanya menghafal. Lepas tu muntahkan balik. Kalau tuan-tuan baca tulisan Profesor Shalabi memang jelas benda tu. Dan ini berlaku dalam PAS sekarang ini. Mereka yang balik dari Timur Tengah ini, kalau dari segi menghafal, dari segi fasih hadis Quran ni hebat. Tapi fiqhul waqi', fiqh of reality ni, understanding of reality fail. Kalau tuan-tuan tanya dia apa isu 1MDB, saya silap dia tak tahu apa 1MDB tu sendiri. Minta maaf, saya terpaksa terus terang. I'm not here to please anybody. Minta maaf lah. For me, mungkin saya berbeza sikit dengan Susaizan lah. Bagi saya, ini realiti dalam PAS. Kewujudan golongan-golongan ustaz baru ini, yang mereka ini, saya boleh umpamakan ibarat, bukan mereka ini tak sayang Islam, bukan. Kadang-kadang kita terlampau over sayang Islam pun, ini satu masalah juga. Masalahnya bukan kerana tu. Dia akan melahirkan ekstremisme. Yang melahirkan Khawarij ni kerana bukan mereka tak cinta Islam. Kerana mereka mahu wujudkan Islam dalam bentuk utopian dan purist Islamic society. In other words, kita eksklusif. Tak boleh terima diversity, tak boleh terima kepelbagaian. Sedangkan Islam ini, antara the beauty of Islam, it celebrate diversity. Dan saya nampak, sepanjang saya lihat pemerhatian saya, senjata yang paling ampuh untuk nak pecahkan pakatan, tak ada lain kecuali hudud. Sebab apa? Bila hudud saja, bila UMNO lontar je hudud, orang PAS lupa segala perkara itu. Dia lupa ISA, dia lupa Akta Sultan, dia lupa 1MDB, dia lupa semua. Semua cakap pasal hudud. Semua buat seminar hudud. Dia dulu dah buat lah, buat lagi. Bincang benda yang sama. Ini masalah. Dan kebanyakan ustaz-ustaz yang macam begini. Minta maaf lah ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz dalam, saya nak beritahu, ustaz-ustaz dalam PAS ini memang bermasalah sekarang ini. Sebab mereka, saya cakap begini sebab apa? Bukan kerana saya tak sayang. Kalau saya tak sayang mereka, saya tak cakap. Saya berpegang kepada jangan sokong bawah rebah. Saya sering tegur dalam meeting dan juga luar meeting, saya kata mereka yang sebenarnya